Air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Bangunan yang cantik jangan disangka tak ada construction. Okay, sekarang dari sikit lagi nak sampai dekat Menara Public Gold. So sekarang saya berada di tengah-tengah Kuala Lumpur, the heart of Kuala Lumpur, iaitu di Jalan Tun Razak. Mana kita ada bangunan yang bernilai 100 juta ringgit ni. Ini sangat gah lah ya bangunan ni. So kalau tuan-puan let's say lah nak buat apa-apa urusan, nak beli emas secara walk-in, nak tengok emas-emas display, in fact kalau ada carnival, tuan-puan boleh dapat pegang emas yang berat dia 31 kilo tau. Dan itulah emas yang terbesar dalam Malaysia record. Kalau tuan-puan datang ke sini, ada juga mesin ATM emas. Yang mana mesin ATM emas ni, tuan-puan boleh keluarkan emas tu daripada akaun basket tuan-puan. Okey, kita dah sampai. So inilah dia bilik yang ada mesin ATM emas terbanyak dekat dunia. Selama ni kalau kita nak ambil emas kita yang bersaiz besar, lebih daripada 22 gram, kita kena pergi counter kan. Tapi now dah sangat-sangat convenient. Public Gold makin lama makin maju, boleh keluarkan daripada mesin ATM. Nampak dekat sini, ada boleh keluarkan 20 gram, 42 gram. In fact kalau nak keluarkan 100 gram pun boleh juga. Okay, dan of course bila kita keluarkan, sama juga ada cost premium dan akan ada gold premium dan juga ATM withdrawal. Okay, so siapa yang nak simpan emas Public Gold yang sangat convenient ni, dapatkan bimbingan juga daripada dealer supaya anda tak lost. So kalau siapa nak saya guide, boleh je rujuk pin video untuk mulakan langkah pertama. Saya akan bimbing anda untuk step and seterusnya. Boleh follow.